Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat menu orang Jawa iaitu sambal taun. Yang ni sangatlah sedap buat untuk buka puasa nanti. Cara dia senang je, korang tumiskan 1 biji bawang merah dengan 6 ulas bawang putih, tambahkan segenggam ikan bilis, tumis nama sikit and then masukkan cili padi atau cili kampung. Yang ni kena banyak. Kek guna dalam 15 biji macam tu. Lagi banyak lagi sedap. And then masukkan kerang. Yang ni biasanya orang letak juga kulit lembu. Tapi aku tak jumpa, nak cari susah sikit. So kita buat versi kerang lah, simple sikit. Lepas tu masukkan lengkuas dalam 4 inci. Lengkuas kena banyak juga. Itu dia punya main ingredient dia lah. And then masukkan 2 kotak kecil santan, kacau-kacau, and then korang tambahkan asam keping and also garam dan juga serbuk perasa. Kacau sampailah santan tu dah mula pekat and dia macam jadi kuning sikit macam ni, and sedia untuk dihidang. Simple je, tapi ya Allah sedap weh. Ni aku punya favourite of the year lah. Memang sedap lauk ni. Korang kena picit cili padi tu, makan pedas dengan rasa lemak santan also fresh daripada aroma kerang tu. Memang sangat recommended makan dengan nasi putih. Yang ni memang korang kena buat betul-betul pedas, baru dia kick dia punya cili padi ni. Hey, what's up guys? So hari ni ada 2 lagi menu air yang korang boleh buat untuk buka puasa ataupun open house raya. Confirm tetamu akan suka. First kita akan buat fruited lemonade. Cara dia senang je, korang potongkan 5 nipis. Kalau ada biji buang, tak nak biji nanti dia pahit. So korang blend bersama dengan susu pekat dan also tambahkan air. Blend sampailah dia hancur, tapi jangan blend lama sangat, sekejap saja. Yang ni kita buat ala-ala macam Brazilian lemonade. So kita tapis, kita nak dia punya juice tu kat bawah, and then korang perlukan F&M fruited. Fruited ni dia rasa macam buah-buah. Macam-macam, ada rasa limau, ada rasa buah. Memang nice. Lepas tu korang letakkan susu cair kat atas. Lepas tu tuangkan kita punya F&M fruited. Kasih penuh 1 jug. Ni portion untuk ramai orang minum, bukan seorang minum. So lepas tu letakkan kita punya blended juice limau tadi kat atas and siap. Tambahkan cebisan limau untuk bagi lagi cantik lah. Dia macam vibe di tepi pantai. Rasa creamy, rasa fresh, sejuk kat tekak. Tapi buat nanti bila nak minum baru blend. Kalau tak ada rasa pahit sikit lah. Tapi very very nice. Oh sedap ni. Masam-masam. Okay, next kita nak buat creamy apple. Yang ni lagilah senang. Korang cuma perlukan F&M apple. Kalau korang buka botol dia kan, bau memang bau wangi. Bau wangi apple tu sangat-sangat menyegarkan dia punya aroma tu. So ambil jug, letakkan ais, tuangkan kita punya ais apple sampai penuh 1 jug, and then kita tambahkan topping. So kali ni dia guna nata di koko, and then boleh tambah juga buah lychee. Kalau tak nak buah lychee, boleh tak buah longan, tak ada masalah. Lepas tu letakkan susu cair. So yang menjadikan kita punya apple ni creamy ialah kita letak susu cair tu. Kacau-kacau. Dia pada luar nampak macam air susu, tapi bukan sebenarnya. Dia still rasa apple tu yang dominan, tapi bila campur semua sangat-sangat sedap. Balance lalu dekat-dekat. Oh yang ni sedap. Memang sedap. So jangan lupa try dua-dua air hari ni. Satu yang masam-masam, satu yang creamy. Yang penting dua-dua refreshing untuk buka puasa dan juga hari raya nanti. Okay, selamat mencuba.